Sultan bin Muhammad Hafiz dengan slogan mereka, seteguh jurai, sehijau anggur, sehebat juara. Tema kontinjen ialah buah anggur dengan keanggotaan seramai 24 orang peserta di bawah pimpinan Cikgu Amaluddin bin Doi. Kontinjen berikut adalah kontinjen Rumah Kinabalu bawah pimpinan Ustaz Muhammad Fakrul Razi bin Hamzah. Kontinjen diketuai oleh Adik Muhammad Amal Firash bin Muhammad Asri dengan slogan Kinabalu menyala, kejayaan milik kita. Tema kontinjen ini ialah buah blueberry dengan anggota seramai 24 orang. Sukemi Bimbing diketuai oleh Muhammad Adam Harzim bin Mawardi dengan slogan Medan Perkasa Juara Bergaya. Tema kontinjen ini ialah buah nenas dengan keanggotaan seramai 24 orang. Dan have a nanas day. Kontinjen terakhir yang adalah dari Rumah Korbu di bawah pimpinan Cikgu Zainuddin bin Romli dengan keanggotaan seramai 24 orang. Kontinjen ini diketuai oleh Adik Muhammad Luqman Haikal bin Muhammad Hafsyam dengan slogan Merah Pantang Mengalah, biar jatuh biar rebah, datang dan pulang dengan maruah. Allah, Ya Alim, Ya Aziz. Kami beribu pada pagi ini kerana-Mu, Ya Allah, untuk mengisi seluruh ruang hidup kami dengan ibadah kepada-Mu sesuai dengan firman-Mu yang mulia. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata hanya untuk-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud. Sejahterakanlah tubuh badan kami, Ya Allah. Sejahterakanlah penduduk saya dan selamat berjaya untuk semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusi penggerak Madani Negeri Kedah, guru-guru, para waris yang dapat sama pada pagi ini. Terima kasih kepada yang berbahagia Dato' di atas perasmian ini sebentar tadi. Bahwasanya kami para atlet kejohanan olahraga tahunan Sekolah Kebangsaan Malau sesi 2026 berikrar dan berjanji akan bertanding dengan penuh semangat kesukanan